Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Hari ni kita buat kek durian sebab tsunami durian. So, jomlah kita buat perasa durian. So, boleh pelbagai lah kalau korang ada banyak sangat durian dekat rumah tu. So, jom. Jangan lupa subscribe dulu, share, like, komen dan tekan loceng bagi tak ketinggalan saya punya video kan. So, ni kita buat kek yang paling simple. Kek kampung saja. Anti gagal. Confirm jadi. Itu paling penting lah. So, jom. Cairkan butter 250 gram atau 1 cawan butter yang dah dicairkan. Tahu? Nak cairkan api yang kecil, okey, jangan kuat-kuat, cukup dia cair sahaja. Dah cair macam ni, korang tutupkan api biar dia sejuk. Okey. So kita masukkan gula pasir, boleh pakai gula pasir yang dah dikisar halus 1 cawan ataupun gula custard. Okey, 1 cawan. Memasukkan telur 3 biji grade A atau B. Sebenarnya korang boleh je masuk satu-satu. Okey. So mixkan dia. Kita masukkan vanila 1 sudu makan. Kita masukkan setting overload 1 sudu makan. Overload ni untuk melembutkan dan menggebukan korang punya kek dan boleh tahan lama gebu dia. Okey, semua kek yang korang beli kat luar tu pakai overload yang lembut. Kalau tak nak boleh skip, tak ada masalah. So mixkan sampai kembang macam ni, nampak tak? Okey, so jomlah saya nak pindah kat dalam kejap. Sebelum saya nak pindah dalam tu, sebabkan ni kek durian, kita nak warnakan dia warna kuning. Letakkan sedikit bagi nampak lebih durian dia tu. So isi durian tu korang asingkan awal-awal. Kita ambil hanya 1/2 cawan saja. So ni susu cair atau susu full cream pun boleh, 1/4 cawan. Sukatan tu semua ada dekat cawan metrik tu tulis. So saya masukkan tepung gandum, saya masukkan tepung kek. Boleh je pakai tepung gandum biasa. Boleh masuk. Kalau korang letak overload, tak letak serbuk penaik pun tak apa. Tapi kalau korang nak masuk serbuk penaik, takut tak naik, boleh je, tak ada masalah, masuk je. So ni saya masukkan butter. Butter yang kita dah cairkan adalah 1 cawan. Masuk sikit demi sikit, korang mixkan sampailah semua tu rata. Cukup rata saja sebab kita punya bahan-bahan tu dah kembang. Pastikan pukul telur overload first tadi sampai kembang gebu kebas. Baru letak tepung. So ni isi durian yang saya dah pisahkan dengan biji. Korang kalau durian korang tak manis, korang ambil yang durian manis lah. Tapi kalau tak manis tak ada masalah sebab kek kita dah letak gula. So ni kita masukkan 1/2 cawan isi durian. Bau dia guys naik guys. So ni durian Musang King. So dia punya bau mantap lah guys. So saya masukkan ketan minyak bawah ni dan tepi tu saya sapu sedikit butter atau pelantah boleh je. Tapi kalau korang tak ada ketan minyak, korang sapu pelantah kat korang punya loyang. So ni saya pakai loyang besar sedikit, 8x8 macam 8x8 atau 7x7 macam tu lah. So masukkan bahan-bahan yang korang dah mix tadi. Oven tak payah panas. Nak masuk kek ni baru korang panaskan. Okay. So ni kita tinggalkan sikit. Nak buat hiasan atas dia warna hijau sebab nak nampakkan dia durian. Sebenarnya saya ingat nak buat bulat-bulat je kat atas tu. Dah datangnya rajinnya nak buat bunga pula lah. Okay. So kita letak warna hijau. Warna hijau ni cantik sebab dia dah campur dengan warna kuning kita ni. Gaulkan dia. Kalau tak ada piping bag tu boleh je pakai plastik biasa tu, korang bocorkanlah ujung-ujung dia tu. Okey. So jangan letak isi durian banyak sangat guys sebab nanti korang punya kek terlampau mampat, tak boleh nak naik sebab isi durian tu terlampau banyak lah sangat. So masuk 1/2 cawan memadai dan bau pun dah menyengat dan rasa pun dah mantap dah kek korang. Okey. Jangan terlebih letak isi durian. Sebab ni kek, bila kek kita terlebih bahan-bahan kering atau bahan-bahan basah, dia akan membantatkan lagi korang punya kek dan tidak boleh naik lah kek korang. So ni
ini sahaja sukatan yang saya bagi, yang korang boleh masuk. Okey. So ni kek kampung je, yang mudah, senang sangat-sangat, bau dia menyengat, sedap sangat-sangat. Korang kena cuba. Okey. So ni saya buat. Datang rajin. Saya buat bunga. Saya ingatkan nak buat bulat-bulat, macam durian. Okay. So masuk oven tu, sebelum masuk tu korang hentak 2 ke 3 kali macam tu untuk bagi dia tak ada bubble. Masak dengan suhu jangan kuat, api yang rendah, 150 darjah Celsius suhu saya, atau 140 darjah Celsius selama 45 minit. Okay, so dah siap. Tada, dah panas tu, terus korang keluar daripada loyang dan potong apabila dia sejuk. So selamat mencuba guys. Kek durian kita sedap sangat, bau je, ya Allah. Ni adalah kek kampung je.